Aku sekarang ni nak naikkan berat badan aku tau. Sebab dulu aku kurus je. Dalam 53, 52 kilogram macam tu je. Tapi aku tak ada bukti nak tunjuk kan. Sekarang aku dah beli penimbang ni. Dia boleh track berat badan aku setiap hari. So kalau aku naik kan, dia akan track dekat phone. Dia akan naik dekat phone. Okay, dekat apps dia ni kita boleh start weight. Tekan dekat sini dan kita naik kat atas ni. Nampak? Dekat situ. Dia akan naik dia punya nombor. Dekat sini pun dia akan keluar nanti. 58.75 kilogram. Apa yang ada dekat situ, dia akan ada dekat sini. Kalau nak tengok history kan, tekan dekat sini. Ni yang aku dah pernah timbang. So 25/6 berat aku 57.75. Hari ni 27/6 58.55. Aku ambil yang tadi, yang sekarang ni yang aku ambil je tadi tu, baru tadi 58.75. Dah berat dah sikit. And dia boleh tengok detail. Dekat sini ada korang punya BMI, lemak korang, lepas tu masa berat mana, semua detail dia ada dekat sini. So semua detail berat badan korang, korang boleh track dekat dia punya apps ni. Macam aku baru je beli 2 kali 3 kali je baru pakai dia punya penimbang ni. Berat badan aku yang kurus dulu tu aku tak ada data, aku tak ada bukti nak tunjuk kat korang semua.